Jika tiada wang dan tiada hubungan, maka belajarlah cara berfikir seorang peniaga. Ada seorang pemuda ingin memulakan perniagaan. Dia melihat sebuah kedai cantik disewa tetapi yuran ejen terlalu tinggi. Ketika dia sedang buntu, seorang peniaga yang lalu di situ memberikan satu helah. Ambillah seketul bata dan pecahkan tingkap kedai itu. Kemudian tinggalkan satu nota bersama nombor telefonmu. Tulis bahawa kamu tidak sengaja memecahkannya dan berharap tuan kedai menghubungimu untuk membayar ganti rugi. Keesokan harinya, tuan kedai menelefon dan pemuda itu menandatangani kontrak sewaan secara terus tanpa melalui ejen, menjimatkan banyak wang. Apa yang benar-benar hebat di dunia ini bukanlah wang atau kuasa, tetapi cara berfikir. Untuk berterima kasih kepada peniaga itu, pemuda tersebut mengajaknya makan di sebuah restoran. Menunggu lama tetapi makanan belum tiba, dia bertanya kepada pelayan, "Sayur goreng saya sudah dimasak belum? Kalau belum, tak perlu masak juga tak apa." Ketika itu, pemilik restoran menjawab, "Sedang dimasak, hampir siap." Peniaga itu berkata, "Sayur belum dimasak ya, kalau begitu tukar kepada daging lembu." Pemilik restoran segera menjawab, "Belum dimasak, saya tukarkan sekarang." Pada saat itu, peniaga berkata, "Kalau begitu, kedua-dua hidangan itu saya tak mahu." Selepas makan, mereka berdua keluar dari restoran. Pemuda itu mendapati keretanya disekat dan menelefon pemilik kereta supaya mengalihkannya. Pemilik kereta sangat angkur dan enggan bergerak. Peniaga itu lalu menelefon kembali dan berkata, "Kereta awak dilanggar oleh seseorang. Orang itu sedang cuba melarikan diri. Saya sedang menahannya. Cepat turun sekarang." 5 minit kemudian, pemilik kereta berlari datang, memeriksa keretanya dan kemudian diam-diam memandu pergi. Pemuda itu bertanya, "Mengapa dengan permintaan yang sama tetapi orang itu memberi reaksi berbeza apabila abang yang telefon?" Peniaga itu menjawab, "Kebanyakan orang di luar sana bercakap dengan cara berfikir mementingkan diri. Tetapi apabila kamu menggunakan cara berfikir yang mempertimbangkan orang lain, urusan menjadi lebih mudah dan orang tidak lagi dingin. Jika sesuatu berkaitan dengan kepentingan mereka, mereka akan bertindak serta-merta." Ada seorang peniaga yang menjual akuarium ikan hiasan. Disebabkan perniagaan merosot dan kerugian meningkat, dia memikirkan satu cara. Dia pergi kepada seorang pakcik yang menjual ikan emas dan membeli 500 ekor dengan harga murah. Pakcik itu sangat gembira. Keesokan harinya sendiri menghantar ikan. Peniaga itu membawa lelaki tua itu ke hulu sebuah sungai lalu berkata, "Lepaskan semua 500 ekor ikan ini ke dalam sini." Lelaki tua itu sangat keheranan. Peniaga itu berkata, "Jangan risau, wang untuk membeli ikan saya akan bayar sepenuhnya." Tidak lama kemudian, berita itu tersebar ke seluruh kawasan. Penduduk berduyun-duyun ke sungai untuk menangkap ikan emas. Sesiapa yang menangkap ikan emas terus membeli akuarium. Mereka yang belum menangkap pun pergi membeli terlebih dahulu. Walaupun peniaga menaikkan harga berkali-kali, barang tetap habis terjual. Dia memperoleh keuntungan yang sangat besar. Pengajarannya ialah, orang yang benar-benar mahir bukanlah yang sibuk mencari jalan penyelesaian, tetapi yang menaikkan tahap pemikirannya sehingga masalah itu lenyap sendiri. Jika anda sering merasa diri terlalu jujur, tidak mempunyai sebarang muslihat, dan apabila menghadapi masalah anda menjadi kelam kabut serta tidak tahu bagaimana hendak mengatasinya, saya nasihatkan anda, walaupun perlu berjaga sepanjang malam, tetap harus membaca habis buku muslihat ini. Selepas membaca buku ini, anda akan berpeluh dingin dan menyedari bahawa sebelum ini anda seperti berjalan di tengah padang pasir, hanya bergantung pada semangat dan kerajinan untuk bekerja. Bukan kerana anda lemah, tetapi kerana anda belum belajar memanfaatkan kebijaksanaan orang lain. Buku ini bukan sahaja mengumpulkan pelbagai strategi, tetapi juga merupakan satu sistem kaedah pemikiran yang lengkap. Ia akan mengajar anda cara mengatur situasi, melihat masalah dari perspektif luar, memecahkan batasan pemikiran diri sendiri serta cara keluar daripada kebuntuan. Anak muda yang membacanya lebih awal boleh menjimatkan 10 tahun perkembangan diri mereka. Orang berusia 40 tahun yang membacanya mungkin akan membuka titik perubahan besar dalam hidup mereka. Asalkan anda mempunyai keinginan kuat untuk mencari rezeki dan meningkatkan pendapatan, anda mesti membaca buku ini. Bagi kita, orang dewasa, buku ini adalah satu aset yang sangat berharga dalam kehidupan.